Wa qad iftaraqatil ummatu, dan telah berpecahlah umat ini 73 firqah, 72 firqah, minhum firqatun najiyah, dari kepada 73 firqah itu satu firqah yang terselamat. Wa hiya allati ala ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang mengikut atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan para sahabatnya. Wasnani wa sab'un, 72 lagi baki daripada satu tu, tolak satu daripada 73. 72 tu finnari, dalam neraka, kamal fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, katanya iftaraqatil umamus sabiqatu, telah berpecah umat-umat terdahulu, ala snataini wa sab'ina firqatan, atas 72 golongan, wa sataftariquna, dan nanti kamu akan berpecah, salasan wa sab'ina firqatan, 73, minhum firqatun wahidatun najiyah, salah satunya satu kumpulan yang terselamat, wathnani wa sab'una finnar, 72 itu dalam neraka. Ini datang dengan diriwayat dengan lafaz lah, dengan lafaz yang berbeza, ada lafaz-lafaz yang berbeza. Antaranya dalam riwayat Tirmizi daripada Abu Hurairah, tafarraqatil yahudu ala 71, orang Yahudi berpecah 71, au 72 firqah, wan nasara mithla dhalik, orang Nasara pun seperti itu, 72, wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Hadis ni Imam Tirmizi menghukumkan hasan sahih. Ini pun kalau tengok dari segi kefahaman hadis ni ada berbagai tafsiran lah. Antara yang paling kita kata mengharmonikan dan juga paling kita kata wasatiyah pada pemahaman tu, antaranya disebut oleh almarhum Syekh Muhammad Sa'id Al-Buti, iaitu yang dimaksudkan ummati itu bukan umat Islam sahaja. Maknanya bukan 73 itu di kalangan umat Islam berpecah, tetapi dia merangkumi ummati itu umat Nabi. Maka termasuklah ummatul da'wah dengan ummatul ijabah. Ummatul da'wah ni hak tak masuk Islam ni. Ummatul ijabah ni yang telah masuk Islam. Jadi 73 tu merangkumi agama-agama lain, sebab semua tu dikira ummati, sataftariku ummati. Jadi bilangannya itu jadi makul lah sikit. Tak? Kalau kita nak kira dalam bilangan umat Islam, jadi macam-macam tuduh. Ya kabilan juga, Wahabi, Asy'ariyah, Maturidi, Qadiani, Syiah, Rafidah, Zaidiyah, Ibadiyah, jadi banyak. Dan bilangan tu kadang-kadang tak sampai pun ada 73. Kerana itu sebahagian ulama mengatakan bila Nabi sebut sataftariku ummati, ummati itu merujuk pada umat Nabi keseluruhannya, ummatul da'wah wa ummatul al-ijabah. Jadi hak kafir masuk kali tu. Hak selamat, yang dijamin selamat ialah yang mengikut Nabi dan para sahabat. Dan ahli bid'ah lain yang kita kata masih Islam, hak tu terserah pada masyiatillah. Ada imam, kalau ada iman tetap dia akan selamat. Tapi kalau Tuhan dah ampuh, maka dosa sebab sesat dalam akidah itu melayakkan dia untuk masuk neraka. Jadi Nabi kata kulluhum finnar, tu masuk neraka lah. Sama ada kekal tak kekal tu, itu masalah lain pula. Masuk neraka kerana apa? Kerana sesat dalam akidah. Baik, adakah dia tu ahli neraka yang kekal? Tengok ada keimanan ke tidak. Kalau masih ada keimanan, iman dia iman yang betul, maka dia akan keluar juga. Kena faham itu. Bukan makna kalau gini kita kata Asy'ariyah je masuk syurga. Tak, Wahabi masuk ni contohnya, masuk neraka, ahli neraka. Jangan faham gitu. Ataupun ni Mu'tazilah masuk neraka, jadi ahli neraka. Khawarij jadi ahli neraka contohnya, Ibadi jadi ahli neraka. Ahli neraka makna ahli neraka yang kekal. Jangan faham gitu. Tak kena tu. Sebab apa? Sebab kita menyempitkan rahmat Tuhan yang luas. Selagi mana Nabi sebut, lagi mana ada iman, orang itu akan masuk syurga juga. Dia dianggap ahli kiblah juga. Ahli kiblah. Habis. Qauluhu